Ingat pada minggu lepas kita tunggu hari Isnin kan. Hari Isnin ni market hijau ke market merah. Tapi minggu lepas merah dia ganas Ui, ni bapak bearish ni. OD bapak besar. Merah buka dekat 74, zap jatuh sampai paras 70. Alright. OD besar hari Isnin bukan hari lain. Hari Isnin pun dah besar dah. Week pun kecil. Alright. Bayangkan 74 jatuh ke 70 70. Lebih macam tu lah. Right. Kau boleh tengok dekat chart juga. Right. Dia jatuh daripada paras. Market dah start jatuh dah Belum start US time ni. Right. Betul juga buat sekarang. Kalau minggu lepas hari Isnin jatuh sampai itulah 70. Kan? 3,000 hilang 4,000 hilang. Itu pun kita dah cuak 4,000 hilang. Ganas je. Kan? Kita sangat-sangat cuak. Alright. Jadinya kebiasaan, kalau minggu ini crash,